Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina nikmataka wa yashur alaina ni'mataka rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih duduk semua. Terima kasih Ibu. Okey, hari ni kita akan belajar topik membina objek asas. Semua bawa buku teks? Okey, muka surat 15 dan 16. Okey, semua buka muka surat 15 dan 16. Okey, apa yang kamu faham dengan objek asas? Objek, apa yang kamu faham dengan objek? Okey, bentuk. Lagi? Objek, apa itu objek? Saya tanya, apa itu objek? Okey. Objek ada banyak bentuk tak? Okey, banyak kan? Okey. Apa yang kamu tahu? Okey, banyak kan? So, kamu tahu ada macam-macam jenis. Kalau kamu tak tahu sekalipun, kamu boleh tengok muka surat 15 tu. Kamu tengok ada 4, 8, 12, 16. Ada 16 objek. Tapi ada lagi banyak. Segala apa yang kamu tengok. Contoh kalau buku pun dia daripada objek apa? Okey, dari segi 4 ke. Okey, so topik kita hari ni adalah membina objek asas. Saya nak kamu tengok video ni. Okey, ni contoh yang dia buat menggunakan pelbagai jenis lah untuk hasilkan benda menggunakan objek-objek yang dia ada. Okey, kamu kena tengok ni, kena fokus sebab sehari kita akan buat aktiviti untuk cantum objek. Okey. Nak. Apa sendiri?
Ya. Ya. Okey, faham tak? Faham kan? Wah, Sat. Oh, sorry. Okey. Kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Kamu buka buku teks muka surat 16. Okey, buku teks muka surat 16. Okey. Kita nak gabung ke, nak buat aktiviti apa-apa untuk hasilkan projek, dia ada 4 teknik. Okey. Yang pertama iaitu apa? Pertama. Kejap saya tulis dulu. Lo tak nampak pula. Tak apa. Nanti boleh tepi sikit tak? Tapi tak nak whiteboard ni. Tak adalah. Okey, kita tengoklah. Yang pertama, pembenaman. Apa yang kamu faham pembenaman tu? Nampaklah sikit ni. Teknik membina objek. Betul tak teknik membina objek? Okey, membina. Nampak kan? Sebab dia. Okey, yang pertama Okey, penanaman tu aktiviti macam mana yang kamu tahu? Pembenaman. Macam mana kamu faham pembenaman ni? Naman. Apa dia tu? Ni lelaki, apa dia? Okey, kamu ingat sini lah. Dia tanam. Okey, tengok contoh yang saya pegang Lego ni. Okey, dia daripada satu objek ke dua objek ni, dia masuk macam ni. Kamu tahu kan Lego kan? Jadi kita pernah buat dah kan aktiviti Lego. So yang ni dia mencantumkan ni, teknik dia tu pembenaman. Okey, yang pertama pembenaman. Boleh faham tak? Sekejap lagi kita akan buat aktiviti tu, kamu nak cantum. Saya akan bagi 3 bentuk. So kamu tak boleh guna satu bentuk sahaja.
Okey, kamu kena cantum-cantum. Jadilah satu objek yang kamu mau. Okey, yang kedua. Yang kedua apa? Pembuangan apa dia? Pembuangan. Okey, apa yang paling ringkas, yang paling senang kamu nak ingat untuk pembuangan ni? Dia buanglah. So, kita dah cantum tadi. So, kita kena bukan buang objek dua-dua ni. Kamu kena asingkan dia macam ni. Okey, kamu tengok macam ni. Pembuangan. Dah tadi kita dah jadikan daripada satu objek ke dua objek, dia cantum. Dia tanam. Tanam masuk dekat sini. Okey, yang kedua kita dah cantum dah dua objek ni. So, kita nak buka dia balik. So, jadi pembuangan yang kita tak mau. Contoh kita buat rumah. Kita nak buat rumah tu, kita tak semua guna petak. Contoh macam kita buat bata-bata yang lebih-lebih tu kita mesti tak mau kan. Kita nak buang dia. Okey, kita buang yang tidak dikehendaki. Bukan buang terus. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Okey, yang ketiga penyatuan tu apa pula? Penyatuan. Bersatu. Macam kamu kawan dengan berkawan seorang jadi dua. So, dia mencantumkan dua atau lebih objek tanpa pembuangan atau penanaman. Okey? Tengok contoh Lego yang dah jadi dah. Okey, tengok ni. So, ni dah penyatuan. Dia dah gabung-gabung semua. Jadikan satu bentuk. Contoh ni apa yang kamu nampak ni? Ni kamu buat hari tu. Apa dia yang kamu buat ni? Bentuk apa ni? Rumah boleh. Satu rumah. Okey? Dia tanpa melibatkan pembenaman dengan pembuangan. Okey, yang keempat apa? Bukan pelarian. Pelarian. Main mana? Peleraian. Okey, peleraian. Peleraian ni kamu tengok mana yang sama dengan antara pembenaman, pembuangan dengan penyatuan. Apa yang kamu boleh nampak dia sama? Betul, pembuangan. So, kamu boleh nampak dekat sini. Pembenaman ni dia dah tanam. So, dia sama dengan penyatuan. Okey, kita nak bersatu dia, kita nak bagi cantum-cantum dia bagi jadi satu objek. Untuk pembuangan pula dia sama dengan peleraian sebab pembuangan tu kita nak buang dia benda yang kita tak mau guna. Peleraian pun sama. Okey, saya tengok ni. Saya buka balik benda ni. So, dia jadi peleraian. Okey. Tengok lagi. Okey, yang ni yang tak ada dalam buku teks tapi kamu boleh tahu juga yang kelima. Yang ni untuk tambah ilmu pengetahuan kamu sahaja, iaitu lipatan. Okey, kalau saya bagi satu kertas dekat kamu, kamu boleh jadikan dia apa? Kotak. Saya nak guna satu kertas sahaja. Bintang. Tak. Bulat. Saya nak jadikan objek. Okey, cuba kamu tengok. Saya nak tengok. Boleh tak? Macam mana? Oh, okey, kamu buat contoh. Oh, pandai kamu ni. Ya kak? Lelaki ada tak objek lain? Tengok. Dia guna kertas sahaja. Dia guna kertas sahaja untuk hasilkan satu objek, satu benda. Okey? Seterusnya. Okey, yang ni pun lipatan ni pun dia sebagai apa tadi? Teknik. Teknik. So, kamu kena ingatlah teknik ni kalau dalam buku teks ada 4. Kalau yang lain pula kalau kamu ada dalam soalan peperiksaan kamu, sama dia tanya, lipatan tu adakah dia sebagai teknik juga? Okey, teknik tu kamu boleh faham juga sebagai cara. Okey?
Teknik tu cara untuk kamu buat juga. Okay, seterusnya saya akan buat aktiviti dekat kamu. Saya akan bagi dekat kamu kertas lukisan. Okay, satu kertas lukisan. Allah. Okay, satu kertas lukisan. Dan 4 helai kertas A4 ni. Dekat kertas A4 ni ada bentuk-bentuk asal sahaja yang buat. Saya buat. Ada segitiga, ada bulat, ada petak. So, saya nak kamu buat sahaja apa yang kamu suka. Nanti saya akan pilih kumpulan mana yang terbaik. Okay, so, wakil kumpulan boleh ambil. Saya akan sediakan sekali dengan satu kumpulan 2 gunting dengan gam. Okay? Ambillah, nah. Saya bagi masa dekat kamu 25 minit cukup tak? Okay. Okay, ni contoh yang saya dah buat. Okay? Cantik tak saya buat? Kan, cantik kan? Contoh buat macam ni. Tapi jangan tiru saya tau. Kamu dah tak boleh dah buat menara. Kamu buat benda yang lain. Matahari ke, kamu nak buat rumah ke, kamu nak buat kereta api ke. Kereta api. Okay, nak buat kereta api ke, semuanya boleh. Okay, saya bagi masa dekat kamu 20 minit daripada sekarang. Jangan bising sangat, kita buat sama-sama. Okay, kalau kamu nak buat bentuk yang lain, kalau kamu nak tambah apa-apa tapi dengan lukisan sahaja boleh. Okay, saya bagi cukup-cukup. Okey, saya bagi masa 20 minit. So kiranya jadi 12.30. 12.30 minit. Kamu dah kena siap. Kalau tak cukup kita sambung lagi. Kamu nak lukis pun boleh tau. Boleh. Siapa perlukan pen marker dekat depan ni? Ambil semua. Jangan ambil semua ni. Kamu boleh buat apa saja guna 3 bentuk tu. Boleh je kalau nak jadikan bulat, jadikan jam ke. Ingat tak, saya akan pilih kumpulan yang terbaik. 12.30. Sambil tu kita boleh tengok juga apa yang kamu boleh buat. Yang tuan mana? Kejap. Okey, ni kat mana boleh tengok? Lagi satu saya tak mau kumpulan yang sama. Okey. Okey, tapi kalau kereta api tu kalau kamu nak buat situasi macam lain, contohnya macam tepi, kalau nak sama, kamu nak buat kereta api tu dia lalu dekat landasan tapi belakang-belakang tu pemandangan ke. Kamu nak buat LRT ke. Ni ke.
Ikut yang mana paling mudah dengan kamu. Oh. Ya. Ya. Boleh? Okey, kamu kena ingat tau, kita belajar teknik dia. So, kamu kena fikir. Bila kamu sambung-sambung tu, kamu ingat. Okey, ni teknik penyatuan. Lepas tu kamu kena ingat teknik penanaman. Kalau kamu letak atas dia tu, dia jadi penanaman. Ni kah? Okey, bila dah semua siap, saya nak pilih satu kumpulan lelaki, satu kumpulan perempuan. Akan bagi tahu kamu buat bentuk apa? Teknik apa yang kita dah belajar hari ni? Macam kamu buat bintang. Kamu boleh cakap buat lipatan. Bukan gaduh. Nak yang tengok yang mana lagi? Kamu boleh juga cari contoh-contoh dalam buku teks. Ada gambar kerusi. Ada gambar gitar. Yang penting saya nak guna tiga objek tersebut. Tiga bentuk tersebut. Okey? Tiga saya nak guna. Kamu nak lukis ke? Oh, memang. Kau nak apa? Jiran. iPhone jadi dah. Okey, sambil tu saya nak tengok. Okey, kumpulan pertama. Nama apa? Kumpulan Afiq. Nama apa kumpulan? Ish. Kumpulan apa? Nasi goreng tu, Okey. Cik Goreng Afiq. Okey, kumpulan Zaim nama apa? Kumpulan Zaim nama apa? Budak-budak handsome. Okey, kumpulan Haifa. Nama apa?
Belah iPhone nak nama apa? Okey. Gublan ni nama apa? Ana. Bukan Ana. Zara kan? Ya. Oh, bas. Kalau kamu nak gabungkan semua bentuk-bentuk tu, kamu lukislah atas dia. So kamu jadikan objek tu lah. Okey, ada lagi 10 minit. Okey, teruskan. Kan saya bagi 2 gunting. Al biru ni. Okey, dalam pembentangan lagi saya nak tanya kamu apa yang kamu buat. Allah. Kamu buat bentuk apa? Kamu hasilkan objek apa? Yang kedua, kenapa kamu pilih? Siap. Okey, yang ketiga. Berapa objek yang kamu guna? Berapa bentuk? Dan yang paling penting pembelajaran kita hari ini iaitu teknik atau cara. Okey, teknik atau cara. Apa? Nama apa? Cok pisang pula dah. Ya. Cepat buat. Saya nak ronda pastikan ada yang dah tampal dah lah. Saya bagi tu. Kuat bah.
Kalau kamu ada Lego kat rumah, kamu ingatlah ada 4 teknik untuk kamu buat. Setiap perkara yang kamu buat tu, dia semua dipanggil teknik, okey? Saya buat semalam 10 minit je. Senang tu. Adik rokok je lagi ni. Ha? Dah bentar. Dah bentar. Dah bentar. Ni kamu nak kena fikir dah. Ni hasilkan bentuk apa, kenapa kamu pilih, berapa bentuk dan cara apa yang kamu guna. Boleh mana? Teknik macam yang kita belajar tu lah, 4 tu. Penyatuan, penanaman, peleraian dengan pembenaman. Okey, kalau kamu buat objek tu contoh bulat atas petak. So dia jadi dah sebagai pembenaman. Kalau kamu asingkan dia jadi ha? Crispy, tak apalah. Kenapa? Tak apa. Kamu nak tambah pemandangan guna pen sendiri pun tak apa. Yang penting dalam lukisan tu, dalam kertas lukisan tu, atas kertas lukisan tu saya nak ada bentuk-bentuk yang saya bagi. So kamu tambah je bagi yang kamu cantik. Nak tambah traffic light sendiri ke? Nak buat pemandangan dekat rumah kamu ke? Enggak. Mana nak hitam ni? Ni black. Ni. Kena. Saya tak ada lah makan hitam. Zaim. Nama Zaim. Biru.
Bulan depan ni dah banyak dah. Seminit lagi. Okey, saya tambah 10 minit. Saya tambah 10 minit lagi. Tengok dia lukis, dia letak satu je bulat untuk matahari. So dia buat ni, tayar dia lukis. Lepas tu dia buat traffic light. Allah. Baiklah 37. Sabar. Dia buat gunung. Sampai nak tiba. Okey, hampu cabut gunung jerat. Kita balik mana tu? Mana dia buat? Nak terbang ke depan tapi tak ingin dah tu. Satu mana? Yang mau pergi. Tak mana pergi. Aku gula dia. Tak kawan. Sama, tidak inang. Kak Ana. Ni ya. Terus. Sila dia bergerak sendiri. Kenapa dia bergerak? Aku tak tutup. Kita kepam balik. Okey, cukup dah sekolah sampai 12.40. 7 minit lagi.
Oh, ni. Cepat-cepat sampai 12.40 dah. Kali ni saya tak boleh tambah lah. Orang ini kenapa? No. Bentang ah. Cina dah ya cina bentang. Habis. Kalau sama lalu saya warna hitam. Ini senang. Gila. Nak, jom. Okey, 5 minit lagi. Bentuk apa yang kamu guna? 3 lah kamu guna. Ha. 3 objek asas. Cara tu lah yang kita belajar tadi 4 tu. Teknik pembuangan, peleraian. Saya cakap je. Saya akan tanya, kamu guna tak teknik tu? Kamu guna tak teknik peleraian? Lagi 4 minit. Kami tak ada pen ni. Pen hitam kenapa? Ni saya ada pen hitam. Ha? Hang punya tu gelam ke? Kami habis. Ambil lah navy blue ke. Ni grey ke. Ada lagi 3 minit. Okey, 12.40 akan habis. Lepas tu saya nak kamu kemas-kemas, so kamu bincang. Kamu bincang sementara saya panggil untuk bentang. 12.45 kita akan start pembentangan. Pembentangan. Saya nak kamu kemas-kemas, hantar balik apa yang saya bagi pinjam. Gunting-gunting saja.
Ya. Ikutlah semua je lah. Ikutlah siapa kamu nak main apa orang. Saya akan menilai daripada hasil kamu. Lepas tu saya nak tengok kamu bentang macam mana. Lelaki 1,5 2 lah sebab kamu 5 orang. Okey, seminit. Tak apa, mudah je, ada 4 je teknik je. Kamu kena ingat, senang je. Tak apa, kita belajar sama-sama. Sebab setiap orang kan buat objek-objek yang berbeza. Buat kita semua bentang lah, senang. Semua bentang sama adil. Boleh tak? Semua sebab semua yang berbeza. Kita buat semua bentang. Siap lu. Kemas lu, kemas semua. Okey, dah 12.40. Okey, sekarang saya nak kamu kemas. Kamu bincang dulu dengan satu kumpulan kamu. Ni saya tak mau. Ambil ya. Siap. Kamu nak guna ambil ya. Yang kertas lebih tu saya tak mau lah. Kamu simpan lah, kamu buat kat rumah dengan adik kamu. Okey, saya pergi kumpulan yang pertama, kumpulan Afiq bentang 12.45. Yang kedua kita undilah sama adil. Sabar, ada yang tak siap lagi. Kamar tu Muaz. Kamu pun tak siap lagi. So 12.45. Yang tepi ni ketua kumpulan. Nanti saya akan panggil. Sekarang ni kemas dahulu. Mana yang tak mau guna? Kami tak suka nak buat macam ni. Tak apalah, buat je dulu. Jangan nampak ke? Okey dah kita. Kan kamu nak mula dah untuk pemandangan? Boleh tak kalau mula? Okey, saya akan spin kumpulan yang pertama. iPhone saya lagi. Okey, kita gantikan dengan kumpulan lain. Depan ni lagi. Okey, kumpulan A.
Sabar, cakap je. Dia dekat sini. Okey. Okey, dia semualah kalau ni. Ha? Ikut je. Ha? Ah, tak apa, semua pun tak apa. Okey. Okey, yang sini sambil-sambil tu boleh fokus dekat sini. Okey, mula. Okey. Kumpulan Adif, Afi, Albiruni, Soleh. Okey, Hussein. Okey. Okey, yang pertama. Kamu buat bentuk apa? Bas. Kenapa kamu pilih bas? Ha? Paling senang. Okey, kamu guna bentuk apa? Okey, so kamu kamu guna semualah bentuk yang saya bagi kan? Okey, kamu nak hasilkan tu kamu nak hasilkan tu. Kamu buat teknik apa? Kita belajar 4 teknik belakang tu. Penyatuan lagi. Pembenaman. Okey, so kamu guna 2 teknik tu lah. Okey, terima kasih. Tepuk tangan semua. Okey, yang kedua. Siapa kumpulan yang kedua yang bertuah untuk bentang ni? Hampa memang tak lak lah. Hampa je dapat. Dapat siap lagi? Siap lagi? Boleh tak lagi bentang? Boleh? Okey. Okey, kita dengar kumpulan yang kedua. Kumpulan Aifa. Kumpulan Syuhada, Hayati dengan Ana. Okey. Oh, dan okey. Okey, bentang. Tetapi apa yang paling utama adalah tetapi saya tengok ada banyak bentuk ni. Okey, maksudnya situasi kamu dekat situasi dekat mana ni? Dekat taman. Dekat taman. Okey, kenapa kamu pilih ni? Cantik. Cantik. Tengok ni yang lelaki kak. Tengok yang perempuan hasilkan. Lawa je. Okey, kamu guna semua tak bentuk yang saya bagi? Okey, guna. So, kamu buat teknik apa? Cantuman. Cantuman, penyatuan. Pembenaman. Sebab tengok ni, kamu berlapik dia macam ni. Sama je pembenaman. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan yang ketiga. Antara 2 kumpulan ni je. Budak-budak. Kamu ingatkan ni. Kamu siap lagi? Kalau tak siap, saya panggil telefon dulu. Okey, kamu lah. Tak apa. Lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan. Gila-gila. Okey. Okey, kumpulan Muaz, Zaim, Azhar, Ryan ni. Iman. Okey, Zaim cakap apa yang kamu buat? Kamu hasilkan bas. Kenapa kamu pilih bas? Oh, lelaki memang suka buat bas je. Lah. Okey, kamu buat bas apa? Albiruni. Okey, kamu buat bas apa? Kenapa kamu pilih bas sekolah?
Selain pada senang? Kamu kan buat bas sekolah juga. Kamu hasilkan apa lagi tu? Pokok. Lampu isyarat. Gunung. Gunung dan matahari. Okey, kamu guna tak 3 objek yang saya bagi tu? Okey, guna. So, apa teknik yang kamu guna? Pembuangan? Penyatuan. Penyatuan dengan tanam, pembenaman. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan yang terakhir. Kumpulan Zara. Zara lagi? No. Amani lagi? Ainul. Oh, Ainul apa? Ainul Musfira. Oh, Ainul Musfira. Okey, fokus ni kumpulan yang terakhir. Kumpulan daripada kumpulan Zara. Tak nampak sini sikit. Okey, saya tutup lah. Okey. Okey, kamu terlukis apa? Ha? Rumah dan yang Ustaz yang lelaki, rumah apa? Okey, ni yang depan ni buat tengok perempuan dua-dua kumpulan yang berbeza buat objek pun yang berbeza. Okey, buat gerai dengan orang nak belilah. Ni apa ni? Rumah. Rumah apa? Rumah atas gunung. Ada tak rumah atas gunung? Kat sini kat bawah. Oh, okey, pemandangan jadi 3D. Okey. Kenapa kamu pilih buat ni? Menegangkan hati dan jiwa. Okey, sebab kamu suka hijau-hijau. Okey. So, kamu guna tak 3 objek yang saya bagi tu? Okey. Dan cara apa kamu guna? Teknik apa? Penyatuan, pembuangan. Okey. Pelerayan. Okey dah, okay, terima kasih. Okey, semua kumpulan dah siap. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu rasa mudah tak kalau saya bagi 3 tu je? Okey, mudah kan sebab dia boleh hasilkan pelbagai bentuk, pelbagai objek yang kamu nak. Okey, sebagai rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, kamu kena ingat kita buat 4 teknik. Okey, yang pertama pembenaman, yang kedua pembuangan dan peleraian. Dan lagi satu tadi, apa yang saya cakap yang tak ada dalam buku teks? Yang lagi satu. Lipatan. Okey, so kamu dah boleh faham semuanya. Sebelum tu saya nak pilih. Okey, saya nak tengok kamu angkat semua. Okey. Sebelum tamat, saya akan pilih kumpulan-kumpulannya. Okey, tengok. Tunjuk. Saya nak tengok siapa yang guna objek yang banyak saya bagi. Okey, yang tempat pertama. Of course aku berat Aifa, Ana. Okey mah? Semua. Okey, yang lelaki dah pula. Satu lelaki, satu perempuan. Kita dah tambah. Okey, yang terbaik untuk lelaki kumpulan Zaim. Jangan saya malu. Thank you so much. Okey. Kumpulan Zara sini. Okey, kumpulan Zara. Dan
kumpulan Afi, Albiruni, Adif. Sah dulu. Okey dah. Okey dah ada tempat. Okey, saya nak sebelum saya tutup kelas kita hari ni, kamu kena ingat ada 4 teknik tu tau. Okey? Saya dah pilih semua yang terbaik. Saya dah suruh kamu buat, kamu hasilkan projek. So, kamu semua boleh start dulu. So, kamu boleh faham tak? Okey, terima kasih semua.